Hello, Assalamualaikum, selamat malam. Kami baru sampai kat JB sebab hari ni ikut kawan kena kidnap ke JB. Dia kata konon nak buat konten YouTube lah. Saya melayan je ni kat JB ni. Ni kawan saya. Dia kena alih kereta. Ni kawan saya. Dia tengah alih kereta, namanya Lizard. Dia pun pelakon juga tau. Hauzi Sofi, Hauzi Rashid. Tak dengar. Saya beli mi goreng kambing tadi dekat Warung Saga. Warung ni famous. Dia dekat dengan makam Diraja Sultan Johor. Ni viral ni, viral. Hang beli apa tu? Mi goreng kambing. Mi goreng kambing. Mi goreng kambing dekat mana? Dekat ni Warung Saga dekat makam Mahmudiah dekat Johor lah. Makam JB. Makam Mahmudiah dekat JB. Makam Sultan Sultan Iskandar tu. Kalau tak tahu besok kita tunjuk jalan tu kat mana. Atuk TMJ punya makam dekat situ. Atuk TMJ ni makam ya. Saya dulu orang Johor. Dia dulu orang Johor. Dia lepak Johor lah kau Johor. Dia nak pergi parking kereta. Okey. Alright. Sekarang kita kat jalan Datuk Abdullah Tahir. Johor Bahru. Ni tempat kita duduk, New York Hotel. Jalan ni cantik juga ni. Macam-macam ada, semua ada makanan malam menarik. Ini kali ke berapa tak tahulah saya datang JB ni. Selalunya datang sebagai performer lah untuk. Sebelum ni saya datang untuk Piramida Musical. Dan saya datang apa lagi JB lah. Adalah beberapa show saya kat sini atau shooting 9. Sebelum ni saya ada datang sini juga untuk shooting 9 di Johor Bahru. Tapi sebagai bekerja di sini lah. Tapi sekarang ni saya ikut kawan saya ni. Kita jalan-jalan, saya sebagai pelancong di sini pada musim PKPP ni. Kita boleh tengok sana. Ada kedai asam pedas klepot, yang penyet, ada sate. Okey, kalau siapa nak datang sini boleh datang sini. Dan hotel ni pun harga boleh tahan murah juga. Taklah murah, tapi dia boleh tahan lah harganya. Harganya dalam RM150. Berbaloi lah. Kalau duduk 2 orang cuma kongsi RM75 seorang. Okey, kita jumpa lagi. Sekarang kita pergi kedai makan Rasa Kitchen. Rasa 24 Kitchen. Rasa Kitchen 24 Hours dekat Johor Bahru. Ni kita akan makan, tak tahu lah apa yang special. Kita tengok sana ada western, ada ayam penyet, ada western food, kita ada dim sum, roti bakar, macam-macam. Tapi musim PKP ni kita buka. Dia orang buka, bukan kita buka. Dia orang buka sampai pukul 12, maksimum 12-1 lah. Tapi kita masih sempat, sekarang baru pukul 12. Kita ngam-ngam pukul 12. So masih sempat last order. Jadi hari ni saya order gado-gado. Sebab malam tak makan, jadi saya makan ringan-ringan lah. Itu pun tak ringan tu, kuah kacang tu membahaya tak? Okay. Jadi selamat menjawab saudara. Kita tengok makanan yang dipesan nanti selera ke tak selera. Saya order Nescafe tarik, favourite saya. Ini adalah air ni, tak nak iklan, Malaysia asli. Ni kawan saya tadi dia order mi goreng. Dia dah tak sabar, dia nak lapar, dia tibai dulu. Tapi lepas ni dia ada order juga. Tak tahu sempat dia makan cukup. Order sate tu macam makanan side order. Saya makan berat. Ni kira appetizer. Sebab tadi petang tak makan tengah hari je. Lapar. Ini dia pelakon extra nombor 1 Nusantara. Dia punya hashtag. Subscribe. Tapi dulu kita orang satu rumah. Punyalah beberapa tahun. Mana saya syuting semua dia ada. Tapi dia watak saya extra lah yang kat belakang-belakang tu. Tapi rasa dia paling banyak job pada saya. Melampau ni. Saya kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali. Dia setiap bulan dia dah masuk. Kan? Aduh. Okey, tadi saya pembetulan tempat ni dia pukul 4 petang sampai 3 pagi. Kalau hari bukan PKP dia 4 petang sampai 5 pagi.
Jadi kalau orang datang tadi jalan apa? Abdul Tahir di hadapan New York Hotel. Kedai ni Brasa apa tu? Brasa Kitchen. Brasa Kitchen. Boleh datanglah ramai-ramai makan sini, bawa anak bini semua. Mai pakai ramai-ramai. Ini iklan tak berbayar. Jadi sebab saya suka tempat ni. Tempat dia cantik. Gaduh, ini gaduh-gaduh. Tempat. RM7. Harga dia RM7. Gaduh-gaduh. Sekarang saya bayar. Sana dia kecil. RM7 gaduh-gaduh. Siap kerupuk baik. Okey, di kedai sana musam ni. RM7. Murah lah. Okey, sekarang kita nak bongkar rahsia gaduh-gaduh yang saya baru order ni, yang berharga RM7 Malaysia di Johor Bahru ni. Ni kita tengok dalam dia. Kalau yang mana tak tahu gaduh-gaduh ni, ini ada tahu, ada kangkung, ada sayuran campur lah. Kalau ikutkan dia healthy food, tapi sebab kuah kacang ni macam tak healthy juga lah kan. Jadi dalam ni dia akan gaduh. Sebab tu nama dia gaduh-gaduh. Dia gaduh dalam ni. Jadi saya nak gaduh dengan orang sekarang ni. Kita jumpa selepas saya bergaduh. Kita tengok siapa yang menang. Kawan saya bergaduh dengan saya. Makan gaduh-gaduh ni. Saya nak makan, dia pun nak makan. So kita bergaduh dulu. Saya bergaduh dengan kawan saya tadi. Dia main kasar. Dia tak nak lagi gaduh-gaduh saya. Dia pergi order benda lain. Ini kurang ajar ni. Tengok apa dia order. Tadi apa ni? Sate kambing. Ini memang cari gaduh. Dia tak tahu saya suka sate kambing. Dia bagi order gaduh-gaduh, dia order sate kambing. Memang cari gaduh. Kau jaga kau. Zek, kita kat mana ni? Kita dekat zon bebas cukai dekat Setulang lah. Dekat sini ada Berjaya Hotel Waterfront. Oh, Berjaya Hotel. Ya, Setulang. Ini Setulang ni tempat orang cakap, kalau orang JB tempat area club dia orang lah, night life dia orang. Club dia orang. Tutup lah zaman sekarang. Ni belakang ni apa benda? Ni Singapore. Dia punya industrial zone dia orang. Nak pergi Singapore mana ke orang Kedah. Oh, ni Singapura. Ni Singapore. Kalau boleh berenang je tu, tak dalam mana pun. Oh, tu belakang tu Singapura. Tuan-tuan. Jom kita tengok. Jom. Come. I show you. Kita tak Singapura. Tapi kereta tinggal sini tak apa? Tak apa. Kalau dia tinggal pun, sekejap lagi dia nak claim, kita datang lah. Okey. Okey, ni seberang ni je. Seberang Tambak Johor lah dia panggil kan. Oh, Tambak Johor Johor Street ni. Okey. Itu dah Singapore dah kita nampak. Oh, okey. Singapore ni maju, tengok banyak kilang dia. Kilang tu semua kilang-kilang zon industri dia lah. Jadi sana tu kilang Singapura, memang dia majulah. So saya dah sampai betul-betul tepi sini Johor, sebelah sana Singapura. Kan? Dekat Berjaya Waterfront. Sini tengah musim PKPP ni tak banyak lah orang. Kita tak parking pun kosong. Sana ada restoran Thai Sun Seafood. Ya. Okey. Nanti kita tunjuk ke mana pula kita pergi lepas ni kat Berjaya Waterfront ni untuk orang yang kaki rumba. Dia ada di paradise kat sini. Lepas rumba-rumba tu ada ni lah, ada kat situ ada pot, biasanya orang makan-makan lah. Banyak lah stall-stall, hawker yang. Kita kat mana ni bang? Oh, kita sekarang aku jadi pengacara Janganlah gelajah sekali lagi. Mana bang? Kita sekarang dekat ni Persada Johor Bahru. Persada ni dewan besar untuk biasanya event-event besar lah kalau kat Johor. Majlis kahwin ke, majlis rasmi kerajaan biasa buat dekat sini lah. So depan Persada ni ada satu kedai makan. Dekat Persada Johor. Persada Johor. Okey, menarik kat tempat ni. Ni area ni ada tu Bukit Timbalan tu, tempat ni lah, tempat Istana Sultan Abu Bakar Lamun. Oh, okey. Jadi kita pergi makan mana ni? Kita nak pergi makan kat kedai pokok ceri tu, kedai Kelantan tu. Tu pun viral juga. Zaman saya duduk sini tu hari-hari saya main. Dia buka 24 jam. Jom kita pergi. Tak sabar ni, lapar ni. Tak sabar dah lapar nak makan nasi. Macam lobster kan. Macam lobster. Tapi jauh sikit je lah. Kita kat Johor cakap Kedah. Yang mana? Tu yang pokok ceri banyak-banyak tu. Ni? Sana? Belakang. Oh, sana. Bukan sini lah. Kita ni lah, kita support masakan Kelantan lah. Kita makan Kelantan. Sial.
Padahal itu orang Negeri Sembilan. Dalam Negeri Sembilan kan? Orang gitu. Orang Kedas Negeri Sembilan. Mana? Saya ada sampah. Kalau saya suka buat sampah lah kereta. Kita jangan buang sampah rata-rata tak buang lantung sampah. Okey. Saya cakap orang. Kita kat mana? Kedai ni lah kedai. Inilah kedai dia, kedai Daulat Tangku. Kedai Daulat Tangku. Warung pokok ceri. Orang pokok ceri. Okey. Belakang ni Bukit Timbalan. Okey, dekat dengan ni lah Persada Johor sebelah je. Ni ada Public Bank, ada Puteri Pacific. So sebelah lah. Sebelah je. Sebelah tempat ni. Kalau ada event orang biasa ada event kat Persada, dia akan book Puteri Pacific Hotel ni lah. Make-up Okey. kalau macam kata artis-artis dia ada duduk nyanyi macam ni ya. Nak buat show PGL ke apa. Ni lah hotel Oh ni. ni lah. Buat show Buat dia show kat situ lah. Dewan ni pula, Dewan ni lah. Sultan Johor punya event pun dia buat ni lah. Okey, menarik. Jom kita makan lah. Lapar ah. Sebab ni istana dia kan. Oh, istana ada sini. Istana dulu lah. Dah lama Abu Bakar dulu. Lapar. Masakan Kelantan. Kita support negeri Kelantan. Okey. PP ni kena tulis lah. Walaupun melancong dalam PKPP, melancong tetap melancong lah. Nombor telefon tak tunjuk. Censored. Tak apa. Okey, sekarang kita dah masuk ke Berjaya. Kita nak ke mana ah? Okey, sekarang kita nak ke dia punya lobby reception. Okey. Dan sekarang kita lalu dekat Dekat multi-story car park. Kita park tadi dekat 2A. 2A ke 2B? 2A perempuan kan? Dobi lah. Dobi kan? Dobi Hak Jatek. So dia asingkan, maksudnya selamat lah tempat ni. Dia asingkan lelaki dengan perempuan. Tapi kalau datang naik satu kereta tu lelaki dengan perempuan, macam nak pakai kat mana? Drop lah dulu dekat 2A. Bercerai lah kita. Okey, sekarang kita baru sampai naik lift hotel tingkat 15. Oh mak ai. View dia tinggi. Ui. Ini sarang burung ke hotel? Ya, pening ni tengok. Ui, gayat tu. Tengok macam ni gayat. Gayat oi. Orang kampung datang hotel macam ni, pegak tau. Kat kampung aku paling tinggi, pokok buluh ke. Terima kasih Berjaya kerana memberi kami bilik yang cantik ini. Walaupun tak sponsor sepenuhnya, tapi terima kasih lah. Aku dah cakap kau top RTM, Astro, TV3 semua kenal kau. Senang dapat sponsor. Untung jalan kau. Betul lah. Aduh, cantiknya. Kalau aku minta belum tentu lah. Oi, rezeki. Orang sponsor kan. Ini sponsor betulnya, bukan sponsor jahat sob. 15447 nombor. Okey, jumpa lagi. Okey, bye. Bilik. Nombor bilik tak ditunjuk lah, bahaya kan. Jadi inilah bilik ni. Kita test boleh masuk tak? Wah. Mari kita tengok apa ada di dalamnya. Masukkan cat. Okay. Cantik ya. Menarik. Tapi kita maaf lah sebab mungkin sponsor kan. Kita dapat tengok Singapura separuh je. Singapura belah sana. So kita tak dapat nampak Singapura kat sini. Tapi jadilah. Kita dapat tengok Johor lah. Kita cintakan Malaysia, kita tengok Johor je. Okey, terima kasih. Berjaya Waterfront Johor Bahru.